Okey, hari ni saya ada abang-abang daripada Singapura bang. Nama siapa? Taufik. Taufik Batisa. Tak ada lah. Bukan. Dia atas sikit. Atas sikit. Atas sikit. Atas lagi. Okey bang, Singapura dekat mana? Dekat Rihil. Oh, dekat Rihin. Yes, Okey saya. bang, boleh tak tunjuk saya punya ketam tu besar ke tidak? Boleh angkat? Besar, Ini bang, king ni. crab, ini lobster. Besar. Macam Mega 88 lebih besar bang. Mega apa bang? Mega 88. Mega 888. Okey bang, untuk pengetahuan abang dekat sini, saya pun nak ucap terima kasih kepada semua Singaporean yang ramai datang support kat sini Dan influencer-influencer dekat Singapura semua dah ramai datang kat sini Betul. Terima kasih bang. Boleh tak tolong saya panggil semua warga-warga Singapura yang nampak abang makan ni? Okey, short and simple, datang ke sini. Power. Yes. Itu je. Power. Buka Yes. puasa lagi power bang Dah lalu lah. Baiklah. Terbaling. Okey, Thank you selamat. support. Okey. So boleh masukkan semua akak-akak daripada Singapura juga. Terima kasih seluruh warga Singapura. So selain tu restoran saya juga viral dekat mana tahu, dekat Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Memang ramai. So dekat sini hari ni saya buka 700 pack, 700 kerusi Masya-Allah tak muat. Okay guys. So ini king crab, boleh tengok ini lobster. Ini dia order yang 1 kilo punya. 1 kilo lebih. Itu harga 298. Okay. So boleh tengok Alaska king crab. Meriah. Alaska king crab. So yang mana nak makan Alaska king crab, harga dia dekat sini 498. Okay guys, tolong check dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya. Tapi sampai itu kita nak masuk bahagian dalam, kita tengok berapa ramainya customer yang dekat dalam. So penuh. Kita ada pengunjung daripada Sabah juga. Orang Sabah makan king crab, kasih lambai sikit. Alright. Orang Sabah makan king crab, ramai yang makan king crab ini hari. Okay. So guys, daripada mana bang? Parit Raja Batu Pahat. Macam mana king crab power? Power. Baik bang, selamat berbuka, selamat Hari Raya sekali Alright. So guys, lagu raya dah berkumandang. Okay guys, apa lagi yang saya nak ucapkan? Selamat menonton, selamat berbuka puasa. Wajib datang, wajib cuba. Untuk king crab ini yang saiz 1 kilo. Saya ni sekilo lebih. Harganya 298 sahaja. Dapat 2 nasi lemak. Okey guys, kalau nak datang korang boleh waste nasi lemak Lobster JB dekat Setia Tropika. Pembayaran boleh guna Visa Master, kuih raya disediakan. Dan last sekali saya nak tanya korang, salah ataupun tidak seumur hidup sekali berbuka puasa makan Alaska king crab? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Jumpa lagi abang Lobster.